Di keberapa tak tahu, tapi kita tengok program Rumah Kuning macam mana. Jom. Assalamualaikum. Statik. Elektrik statik. Wah, John. Sejuk sangat ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Obiza ni lah kan? Yang ni. Yang dimensionkan untuk tu. Jom lah. Kita jalan. Yang ni lah. Kita gerak satu persatu. Okay, dekat sini sebenarnya dah diminta buka balik. So sebab ini disebabkan kerana basah, dia resap air. So kita kena tunggu dia betul-betul kering. So saya minta yang ni pending dulu 3 hari nak bagi dia betul-betul. Rasa tak boleh posisi ni sekali? Ini tas. Tak boleh posisi sekali? Dia jadi tak yakin nampak. Sebab puan nak buat event apa semua, kalau kotak depan sana, ini kan macam cantik. Kalau epoxy dia macam sana. Lampu semua saya dah order dah. Pakai Philips, 15 biji Philips. Nanti hari ni petang ni orang akan datang pasang lah. Oh, belum. Puan tanya kita nak pasang. Pintu ni saya dah jawab tadi, hari Rabu ni dah tak pasang. Belum dah setuju dah dah. So kalau Iman tengok kilat dah ada, rasanya kurang ada. Jejaknya dah licin. Dan ini baru first layer. So kita kena ada tatap lagi 2 ke 3 layer untuk area ni baru dia akan nampak effect dia. So ini ada dalamnya ada piping. So kita akan pakai cat lah kat sini. Cat plastik. So dia akan tutup. Ini untuk maintenance. Okay, so clear dekat minta bawah. So kita pergi pula dekat biji kan. Kita tanam sini. Cuma walaupun itu hari kita beli yang adjustable, brand asal rumah ni dia pakai swing apa dah yang brand mahal tu. Jadi yang 250 lah tak lepas nak masuk adjustable tu. Sebab tu lah kena tukar. Sebab lubang ini ke sini pun dah 270. Akan ada gap nanti antara tank dengan dinding ni 20mm ataupun 15mm. So model tu pun saya dah ambil gambar jari yang saya hantar. Dengan tiling Mishari pun ada kesalahpahaman antara 4 keping tu dikira satu kaki dengan harga tu. Tapi sebenarnya dia jual satu-satu. Tapi saya dah tambah order. Barang pun dah sampai dah. Epoksinya 4, tak ada masalah. Barang dah complete. Untuk tandas yang bawah ni Tak ada lampu. tak teruk sangat. Untuk tandas yang bawah ni saya dah maklum puan siap-siap akan ada penambahan harga. Sebab puan still nak tukar WC tu letak dekat sana. Dan bila kita korek, kita jumpa 3 layer tiles untuk lantai. Jadi sekarang ni kita kena korek dalam lagi lah, sebab nak ambil gradient dia. Kalau tak, air nanti najis tu keluar tak cantik. So kita kena korek dalam lagi. So yang piping dekat dalam dinding ni pun kita dah kongsi. Cuma pipe ni sajalah dia ada air menipis sikit, sebab kita tak tukar kepala yang baru lagi. Dan kalau man tengok dekat luar tu adalah efek air daripada lantai bawah ni, sebab kita tak waterproofing lagi, jadi dia akan menyerap sana. Tapi tak apa, yang saya kita akan balas lagi satu kali yang kalau putih, tak ada masalah yang tu. Cuma nak tunggu yang ini dulu. Okay, so ini untuk kerja-kerja tingkat bawah. Kaitan dengan area sini, area sini memang kita dah dapat. So ini kita nak kena pecahkan plaster dia. Pecahkan plaster dia. Untuk kayu ni tak ada masalah, kita ada artificial punya kayu. Untuk nak tutup dia tu, saya dah jumpa jalan penyelesaian dia. Kita boleh kopek habis kayu ni. Jadi kita bukan letak kayu original lah, kita akan letak artificial punya kayu. Satu keping macam tu je. Cuma sekarang ni ini kita nak kena confirm dengan puan. Sebab kalau nak cakap dinding ni sengit, tak mungkin. Batu tak mungkin sengit. Sebab lintel dekat sini tak terjojol.
Ini atasnya akan ada lintel atas pintu ni, tak terjojol. Jadi dinding ni yang rata, yang sengit ni, yang tebal ni adalah plaster dia. Jadi kita kena pecah dulu plaster dia tu. So sebab tu revision yang orang panggil VO yang seterusnya ni saya tak keluarkan lagi sebab benda-benda kecil-kecil macam ni. Saya harap puan faham macam tu lah. Lepas tu kita berjalan kepada tingkat untuk bilik 1, 2, 3 ni saya dah keluarkan harga pada puan. Okey, cuma puan lagi apa yang patutlah. Jadi ada 2 kain lagi dia tak setuju untuk dipasang. Jadi panel tu saya tinggalkan kosong dengan tape. Tape saya dah tampak siap-siap lah. Nanti Iman kalau Iman nak tampal, Iman ambil tape yang saya tinggalkan lagi, tampal dekat kain ni, terus tampal je. Tapi board memang ikut sizing yang dia lengkap macam ni dah. Lantai takkanlah kita nak pijak kasar macam ni kan. Nanti dia akan tercabut. Untuk lantai, efek yang keluar macam ni. Tapi kalau dekat lantai, kalau efek tu keluar, kalau kita tersepak ke apa ke dia ini belum final lagi. Orang panggil belum masuk yang tarik. Kan kalau orang tengok kan dia ada epoxy tarik kan untuk tembalkan lantai. Tapi untuk dinding dia semua kita dah masukkan. Cuma dia baru double layer spray untuk bagi lekat. Untuk triple layer tu kita akan pakai roller. Kalau dia betul-betul melekat dan tak cabut. Nanti Haikal dah tampal siap semua nak tampalkan rumah tu nanti. Tapi abang akan tinggalkan abang yang puan tak setuju tu pun abang tinggalkan. Kalau nak kerja nak try pakai pun boleh. Dia tak nampak J. Kalau abang perasan dia nampak coklat dekat dinding. 1, 2, 3, 4. Untuk ini kita akan orang panggil primer balik, epoxy balik. Saya dah buat keputusan macam tu. Sebab barang saya dah beli lebih siap. Atas mana ambil dalam 3 hari final. Apa tu? Adalah sekarang ni ada antara Team East dengan bercakap dengan Team Puan. Team East cakap benda tu tak boleh, tapi Puan cakap, Team East cakap yang benda tu boleh buka. Sebab dia ada tanya electrician tu. Electrician tu cakap boleh buka. Electrician tu bagi tahu East dia tak boleh buka sebab dekat dengan BB. Tak apa, yang tu nanti East confirm balik sampai confirm. Sebab hari tu electrician ada kat sini. Cuma Apa tu? adalah sekarang ni dia dah ada tompuk-tompuk cat putih framing dia. Saya kata kalau puan nak buat untuk cat dinding ni depan ni sahaja, nak bagi jadi satu warna ni pun boleh. It's just harga upah, tak ada markup punya upah dengan beli cat je. Macam tu. Saya cuba tanya puan sebab memang betul nampak tak cantik. Itu dah ada putih-putih lah. Mak buka dulu untuk Mak nak bagi tahu bos kan. Okey, untuk safety door ni kontraktor saya pula bertanya sama ada selalunya kontraktor tak boleh usik langsung bahagian yang nak dipasang safety door tu. Kenapa? Sebab selalunya diorang ada tool special diorang untuk nak dekatkan bingkai tu. Jadi kalau puan bagi saya ukuran macam tu tanpa saya jumpa kontraktor tu, saya tak faham apa yang saya perlu buat dekat sini. Longkang dia tu macam mana, benda-benda macam tu. Sebab selalunya tim safety door yang akan sediakan benda tu. Sebab tu dia bagi harga tim tu siap pasang. So kira kena pergi jumpa orang safety door ke? Orang safety door tu dah tak sure lah, tapi kita kena ke sana dulu. ke sana dulu. Dekat mana? Kat Senawak je. Yang kedai yang Itawi yang Direct Ismaili. Islam. Direct Dekat Prince. Taipai. Dekat Taipai. Dekat sebelah Rainbow tu. Ada satu safety door. Cara penyelesaian dia senang je. Saya dah bagi benda tu dekat kontraktor semalam lagi sebab saya direct dengan Puan. Puan bagi gambar tu dekat saya. Jadi saya dah tunjuk pada kontraktor saya. Cuma kontraktor saya nak double confirm betul ke kita yang kena buat. Sebab dalam perjanjian harga is antara dengan Puan, kalau Man pun boleh baca dalam buku,
kita hanya buka saja pintu. Sebab kalau nak kena korek lantai safety door ni, ini marble. Bila nak korek marble ni, dia bukan macam korek tiles, dia lain. Sama juga macam dekat sana, kita ganti dengan marble. Tapi takkan sama lah. Kalau tengok dekat sini pun, marble dia pun tak sama. Sebab rumah ni pun saya rasa dia dah extend. Kita bacaan beam apa semua dia dah extend. Jadi kalau dekat sini ni, saya tanya dalam grup ni, just nakkan confirmation macam mana. Kalau itu ukuran dia, kalau puan nak saya yang buat untuk korek lubang dia tu, saya boleh buat, tak ada masalah. Cuma nanti saya akan charge VO yang seterusnya lah. Ada extra charge lah. Ada extra charge lah. Cuma saya tak hantar lagi. Saya tak nak hantar satu. Saya kena kumpul sebab rumah lama dia banyak permasalahan dia. Clear semua. So ada apa-apa lagi yang nak Kalau kena buat confirmation yang vanilla dia dengan kamera yang smart ni sejabat smart. Okey, dekat sini asalnya cermin full kan. Cermin pun sama, tak ada masalah. Semua ni akan nampak 3 kotak. Molding ni pun dia akan lurus dekat sini, dia tak boleh lipat. So seterusnya lampu semua Isra hantar. Semua hari ni bila lah macam mana pun, kau nak kerja macam mana, tak kisah. Benda tu tak bisa, tak nak balik ke, nanti Is akan hantar pada puan, orang panggil VO final punya. Sebab setiap permasalahan tadi walaupun sikit-sikit, bila dah dinamakan pecah akan ada penambahan. Sebab nak kena skim, nak kena, yelah kerja.